Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hari ini, sebab dalam masa sangat suntuk hanya 2-3 hari saja ya, kami berjaya membawa lebih kurang dalam 100 orang yang hadir sekarang. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya amat menghargai usaha anda. Lebih 100 ya, kawan baik saya kata lebih 100 ya. Baik, 2 hari lepas seorang botak namanya Syam Gagah ya, dia buat laporan polis terhadap saya di IPD Putrajaya. Saya turut hadir ketika dia buat laporan polis. Saya panggil PC, saya turut hadir di sana. Saya melihat apa kualiti dia, tetapi saya amat kecewa. Dia tiada kualiti, lemah. Orang panggil ayam mati, cap ayam mati ya. Dia ajak aku debate, dia tak boleh jawab soalan aku. Hey, kami ni daripada media Reformati Studio, kita tanya soalan, beberapa soalan kami tanya tidak boleh dijawab. Dia kata dia ajak aku debate. Sekarang saya berisytiharkan para media hadir di sini, saya berisytiharkan saya menerima cabaran dia. Di mana tempat? Bagi tahu masa, tarikh. Saya menerima cabarannya. Tak apa, biar saya memalukan dia, biar saya telanjangkan dia ketika debate ya. Jangan lari ya si botak kau jangan lari tau. Apa? Ketua pengarah JKUM kualitinya begini tau, begini macam pengemis tepi jalan saja kualitinya. Faham? Saya punya TikTok account, dalam masa 1 bulan saya disekat sebanyak 3 kali. Kali pertama disekat, saya hadir ke Kementerian Komunikasi. Saya mau jumpa dengan menteri, saya mau menuntut penjelasan mengapa akaun TikTok saya disekat tanpa notis, tanpa amaran, tanpa surat. Mengapa? Apa punca kuasa kau sekat TikTok akaunku? Jawab. Tiada punca kuasa. Menteri tak berani jumpa. Kita hadir ke sana dengan lebih kurang 10 kawan-kawan, termasuk Rafidah, termasuk Arif. Kita hadir menuntut penjelasan, tak boleh jawab. Kali kedua kita hadir lagi, kita hantar email, berapa email kita hantar untuk bertemu janji. Kita hadir lagi, kamu tahu apa yang berlaku atau apa buat? Kami dihalang untuk masuk ke dalam, pintunya diikat, dikunci dengan mangga di lantai. Serupa anjing tau, serupa halau anjing tau. Aku ni manusia tau, saya warga negara Malaysia, saya ada jati Malaysia, aku bukan anjing tau. Kali ketiga terus sama, pukul 3 petang waktu kerja, pintunya dikunci. Bukan 1 pintu, 2 pintu, semua pintu dikunci. Ini namanya gila babi tau. Pukul 3 petang dikunci, dihalang untuk masuk. Mau berjumpa dengan menteri. Jawab menteri. Kali keempat, syukur, memang syukur. Kita nampak keretanya di sana, di pejabatnya di bawah pejabatnya Kementerian Komunikasi. Kita masuk seolah-olah macam polis bagi sebu. Ini macam apa nama ni, rumah pelacuran. Lari tau. Kau tengok video, nampak lari masuk gara-gara mau jumpa menteri. Banyak lagi kawan-kawan saya ikut di sini ya. Tapi syukur kita punya cameraman sangat bagus. Dia berjaya ambil gambar bagaimana Fahmi lari, drivernya lari. Kita tanya kepada pihak polis tu, polis bantuan di mana menteri? Dia kata dia balik di bawah basement, dia ikut lari, ikut bawah basement. Nampak? Menteri lari loh. Gara-gara tu kita labelkan nama dia sebagai Fahmi Tikus. Dia serupa seekor tikus. Kalau kau tak mampu, kau tak boleh mengalas tanggungjawab itu, kau tak mampu menjadi menteri komunikasi, letak jawatan saja. Fahmi letak jawatan. Fahmi letak jawatan. Fahmi letak jawatan. Video itu sepanjang berdurasi 8 minit 37 saat telah dipost pada petang hari tersebut, hari Jumaat tersebut. Apa yang berlaku? Hanya dalam masa 20 jam mencecah 2 juta view di dalam TikTok. Hanya 20 jam. Nah, berlakulah apa itu sistem komunis. Ini negara Malaysia bukan negara komunis. Kita negara berdemokrasi, bukan negara sistem komunis. Kalau kamu main budaya komunis, kau mau tunjuk sistem komunis, balik
Ini apa? Dia mau tunjuk apa? Dulu zaman Najib pun tak buat begitu. Dulu ini kerajaan ketiga sekarang ni yang sampai ni semua, dulu ketika menjadi pembangkang, apa mereka kata? Mereka lantang memperjuangkan hak kebebasan bersuara, kebebasan media. Tapi apabila berkuasa, apa tahi dia buat? Apa busuk dia buat? Apa jahanam dia buat? Sekat suara kami lebih teruk daripada pentadbiran Barisan Nasional dulu sebelum tahun 2018. Saya pun terpercaya dengan hasutan mereka. Saya dulu berundi sama DAP. Saya pun percaya saya undi sama PN. Tapi hari ini saya bagi tahu, ini Pakatan Harapan sampai jahanam. Pakatan Harapan jahanam. Pakatan Harapan jahanam. Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya LBT mendedahkan skandal rasuah di Sabah. Siapa orang Sabah di sini angkat tangan? Ada sana satu. Nampak? Ada? Orang Sabah? Ada? Okey. Saya LBT mendedahkan skandal rasuah di Sabah melibatkan 15 adun. Ya, yang berperform tinggi, yang masih berkuasa hari ini. Melalui mana saya mendedahkan salah aku mereka dengan rakaman spy camp di satu band. Saya berjaya mendedahkan skandal rasuah terbesar dalam sejarah Sabah. 15 tahun, adun tahu, ahli Dewan Undangan Negeri yang terbabit. Satu skandal rasuah melalui media, sosial media semua. Bagaimana saya menumbangkan ketua Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri Samsul Iskandar melalui media. Bagaimana saya mendedahkan salah laku Azam Baki, bekas ketua Persujaan SPM, melalui media. Jika kerajaan hari ini sekat suara kami, bagaimana kami mau mendedahkan salah laku kerajaan, kesalahan kesilapan kerajaan? Bagaimana jika kami disekat? Bagaimana kita mau mendedahkan kebenaran kepada seluruh masyarakat? Tidak boleh, sebab telah disekat. Dulu SPRM pada bulan November tahun lalu, SPRM mengacukan pistol terhadap kepala aku, terhadap isteri aku, terhadap keluarga aku, untuk kunci mulut aku. Ini mulutnya, untuk kunci mulut saya supaya saya diam, supaya saya tidak bersuara lagi. Dia ingat dengan pistol-pistol tu, 6 pucuk pistol tu boleh takutkan aku. Nah, 1, 2, 3, nah. Apa ni? Sekali lagi. 1, 2, 3, nah. Lagi kau tekan aku, lagi aku lawan. Lagi kau tekan aku punya semangat perjuangan ini berkobar-kobar. Silakan tekan lagi. Silakan. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya sengaja buat ini dalam bahasa English. Mana bahasa English? Sorry, yang mana dalam bahasa English? Bagi saya tu. TikTok conduct violate the Malaysia Federal Constitution. Okay? Kenapa dalam bahasa Inggeris? Sebab saya mau top management TikTok dekat luar negara nampak. Saya percaya para media marah ketika ni, tapi tidak berani bersuara. Kerana banyak berita-berita benar kamu dilarang untuk diterbitkan, disiarkan. Saya faham, sebab saya mengalami situasi yang sama. Kenapa dalam bahasa Inggeris? Saya mau jadi pengurus besar ahli lembaga pengarah di Amerika, di Singapura, di mana-mana di Hong Kong, nampak apa yang berlaku. TikTok conduct violate the Malaysia Federal Constitution. Ini adalah satu perbuatan sangat serius, bercanggah, bertentangan dengan perlembagaan persekutuan kami. Saya ingin beritahu kepada TikTok semua, kepada pengurus tertinggi TikTok, jangan kau ditunggang oleh kerajaan, jangan kau akur dengan kerajaan untuk sekat suara kami. Saya beritahu kamu, jika kau buat lagi, kami akan datang balik ke sini, betul ke tidak? Kami datang balik ke sini, betul ke tidak? Jangan cuba sekat suara rakyat Malaysia. Bukan aku saja, bukan saya punya tim saja, seluruh rakyat Malaysia. Pilihan raya umum
tidak lama lagi pilihan raya negeri Johor dan Melaka dan Negeri Sembilan akan diadakan bulan depan dan bulan Ogos. Inilah cara kerajaan bagaimana mereka mau berhentikan segala naratif kita mendedahkan salah laku kerajaan, kesilapan kerajaan, kegagalan kerajaan. Bagaimana dia mau sekat suara kita supaya luar tidak tahu apa yang berlaku. Dia mau sekat suara kita supaya semua pengundi percaya kepada Pakatan Harapan. Ini penjahat ni, ini hipokrit ni, memang hipokrit. Dulu ketika pemegang lantang bersuara tahu mempertahankan kebebasan bersuara. Hari ini dia gara-gara dia mau kekal berkuasa, kekal memerintah, dia sanggup guna ini helang kotor ni untuk sekat-sekat supaya naratif tentang kesalahan mereka tidak dapat disebarkan. Ini yang berlaku ketika ni. Saya tidak sangka tahun 2026 boleh berlaku lagi kegiatan begitu. Ini memang cukup kecewa. Justru itu kami hadir ke sini hari ini. Kami mau beritahu kepada di atas ini, pekerja-pekerja di atas ini ibu pejabat TikTok ni, cukup. Jangan sekat lagi. Jangan menindas hak kebebasan suara kami. Hari Rabu 3 hari lepas saya telah hantar surat tuntut penjelasan daripada perempuan saya Encik Mahajot Singh dengan Encik Zahid Malik kepada pihak TikTok. Saya menuntut kenapa sekat saya 3 ekor dalam masa sebulan. Apa kesalahan saya? Jika saya melakukan kesalahan, tuduh saya ke mahkamah. Siasat saya. Jangan tutup seolah-olah kau ni pencuri tau. Lebih teruk daripada pencuri tindakan kau ni. Memang memalukan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau tiada sosial media, adakah kita semua tahu bahawa Anwar Ibrahim dan Fahash bersedia untuk lari jika apa-apa berlaku? Nah, bukan saya tuduh, Sofia ini yang tuduh. Videonya viral di sosial media. Anwar arahkan Fahash bawa semua pindah semua orang yang songlap tu semua pergi Afrika dan Turki. Anwar milik bilion. Siapa yang buat dakwaan ini? Siapa yang buat tuduhan ini? Sofiarini. Jika tuduhan Sofiarini adalah salah, tidak berasas ataupun berunsur fitnah, kenapa tidak saman dia? Sampai hari ini Fahash tidak saman dia. Kononnya bilion tidak saman dia. Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, gajinya besar, banyak wang dia ada. Kenapa tak saman dia? Kenapa polis tak tuduh dia di atas kesalahan fitnah? 499 Kanun Keseksaan, Seksyen 499. Kenapa? 2 bulan sudah berlalu, tiada tindakan terhadap Sofiarini. Berarti apa yang dikatakannya benar. Jika tidak benar, dia sudah dikutip dah. Gara-gara sosial media, kelakuan Azam Baki, perbuatan jahat Azam Baki, dia milik saham berapa banyak? 14 juta ringgit. Menurut Rafizia dedahkan 14 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPM gajinya berapa? Gajinya 20 lebih ribu. Bagaimana kau punya harta hanya membiayai saham saja ada 14 juta? Jawab Azam Baki. Jawab. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan semua, kami harus bersatu padu. Okey, jangan kita bertolak ansur berhubung dengan bab kebebasan bersuara. Tidak boleh. Terutamanya kita hadap TikTok. Ini logo, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil gambar. Ini logo dia. Jangan dia lagi cuba sekat suara kami. Ini adalah amaran keras daripada saya. Jangan buat kegiatan jahat terhadap kami lagi. Kami hanya mendedahkan naratif berdasarkan fakta dan asas. Jika kandungan saya berunsur fitnah, siasat saya, panggil saya, bukan sekat akaun saya. Biar hakim yang menentukan, biar hakim yang membuat keputusan adakah saya salah ke betul. Okey? Jika dia kekal buat kerja jahat seperti begini terhadap kami akan balik ke sini. Mai boleh? Balik ke sini. Ya, yang malu tu siapa? Di atas ni TikTok. Pertentangan dengan perlembagaan persekutuan adalah satu kesalahan. Betul tak, Mike? Betul tak, tuan-tuan semua? Ada satu kesalahan. Kalau kau mau cari makan di Malaysia,
seperti Naim sebut tadi, peraturan Malaysia, bukan ikut peraturan China. TikTok dari mana? Bukan dari Singapura. Jangan tertipu. Kenapa US sekat dia? Kenapa US sekat dia? Sebab dia dari China. Di China bagi towing, vice dance system. Nampak? Kalau kamu tunjuk budaya komunis, balik ke China, bukan di sini. Sini adalah negara Malaysia. Reform! 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 Lawan tetap! Lawan tetap! Lawan